Dari ALW, Salam Ustaz, betulkah sekiranya saka dah keluar daripada tubuh akan dapat imbalan seperti buka mata batin? Wallahu alam apa yang dimaksudkan buka mata batin ini, tetapi pada pandangan saya selalunya dikatakan maknanya seseorang itu terbuka hijab ataupun boleh nampak sesuatu yang pelik-pelik. Sebenarnya tidak. Bahkan orang yang telah hilang gangguannya, sama ada saka, sihir dan sebagainya, maka jadilah dia sebagaimana manusia normal, hanya nampak apa yang Allah zahirkan pada mata kasar, tidak nampak apa yang terselindung yang Allah lindungkan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Mana-mana mereka itu boleh melihat mereka dan kamu tak boleh melihat mereka. Jin tu boleh lihat manusia, tapi kita tak boleh lihat jin. Maka orang yang boleh nampak jin atau sesuatu yang gaib selepas didakwa bahawa dia saka dah keluar dan sebagainya, sebenarnya tidak. Itu adalah tipu daya dalam perbomohan. Bomoh, hantar jin dia, jin saka belah sekejap, maka dia nampak suatu pelik-pelik, bomoh kata dah sembuh. Sebenarnya jin lain yang mendampingi diri dia. So hati-hati.